Selamat pagi guys. Morning. Hari kedua dekat Hatnyai. Yep. So apa yang aku suka satu dekat P Residence ni, walaupun dia adalah budget hotel, tapi kata dia selesa, bilik dia luas dan juga air dia, pressure memang kuat. Dan lokasi dia pula, dia hanya 500 meter saja walking distance ke Kim Yong Market dan juga Lee Garden. So dekat je. Dia ada 2 7E kat depan ni. Depan dia ada 7E. Kalau tahu. korang tertanya-tanya lemak dia dekat dengan hotel apa? Dia hotel apa ni yang besar ni? The Bed. The Bed. Dekat So The Bed ni dekat depan, dekat kanan aku. Ni, kanan aku ni. Ni. So ni yang tinggi ni The Bed. So The Bed ni dekat luar, jalan luar. P Residence dia dekat belakang. So dekat depan ni ada 7E dan juga tepi tu ada satu 7E. Sekarang kita nak cari breakfast. Ciao. Sekarang kita dah sampai dekat Kim Yong Market. Kita nak cari breakfast Bang Loh. Kita dah makan hari tu, tapi yang ni kita nak repeat. Mesti repeat. Sekarang kita dekat Banglo Kai Tot Kim Yong. So pagi ni pukul 10, queue masih panjang. Kita nak makan ayam. Apa? Tengok ayam ni. Jahat tu, jahat. Ayam dia panas-panas, nasi kaumok. Kau tengok ayam dia besar kot. Ayam dia besar weh. So next set dia ada nasi, ada sayur, ayam goreng dengan bawang goreng ni. Lepas tu kita makan dengan ni sos dia. Bismillahirrahmanirrahim. Aku baca bismillah ya. Aku baca bismillah. Ui, panas. Kat sini makan kena pakai glove sebab tak ada sumber air nak basuh tangan. Ayam dia crunchy gila kat luar, juicy kat dalam, panas-panas. Dia punya rasa ayam tu, terapan dia tu sedap. Okey, aku nak makan. Kalau korang yang belum datang, belum cuba, datang sini, try sini. Sekarang aku dekat salah satu tempat yang aku tak pernah sampai lagi dekat Hatnyai, iaitu Prim Import. Dekat sini ada pelbagai kasut yang dijual, kasut bandel yang menarik. Jom kita explore. Let's go. Kena buka kasut Let's check it out. Banyak Cheers. Berapa? Tunjuk lagi sekali harga, tengok. 590. Okey, kaki kecil macam aku, saiz 38. Kita tengok apa yang menarik dekat sini. Okey, Skechers. Harga dia 690 baht. Okey, aku dah dapat 2 kasut yang aku berkenan. Dua-dua Adidas, satu hitam, satu putih. Kau tengok kualiti dia, bagi aku memang not bad. Dan juga harga dia pula, kau tengok yang ni. Sekejap. Susah. 790 baht. Yang ini pun sama, kau tengok kualiti dia okey. Cuma ni kena cuci sikit lah sebab putih kan. Dan harga dia 690 baht. 750, 650. Patut beli dua-dua atau beli satu? Dua-dua. Okey. Cun. So guys, selepas sejam menyelam dekat Prim Import Hatnyai, hasil dia semua orang pun beli. Yes, semua orang beli dekat sini. So korang yang belum sampai, korang kena datang dan tengok, check it out. Okey, ciao. Tak jauh daripada Prim tadi, lebih kurang dalam 5 km saja, kita orang nak makan lunch dekat Audi Miang Plapau. So ni kedai dia. Jom kita masuk. So dia ada side tempat yang tak ada aircon dan kawasan beraircon. Jom kita masuk kat kawasan yang ada aircon.
Sekarang hanya cuaca panas, so kita makan dalam aircon. So ni dia punya kedai. Wah, nampak cantik Kat ni ada order papaya salad 80 baht. Pak Krapau. Kat mana Pak Krapau dia? So ni harga tom yum dia. Paling kecil 250 baht. Oi. Berat daging, kepak ayam. Bawah ni ada ayam bakar, lidah lembu bakar, tumis pedas. Mana Pak Krapau ni? Tak nampak tak? Telur ikan mayung. Sedap ni nampak ni. Telur ikan. Okey, makanan pun sudah sampai. Yang ini aku order. Tengok sini. Nasi putih dengan ayam tumis pedas. Dan juga ni, tengok ni. Order sup daging. Dia punya mangkuk ni agak besar ya. Boleh share untuk 2-3 orang lah. Dan aku order macam biasa dekat Thailand mesti cair. Ya, order apa? Saya order nasi goreng ketam. Nasi hitam. Dengan ais. Air kosong. Jom, order apa jom? Bakar garam. Bakar garam. Wow. Air? Teh. Okey. Ais. Nasi goreng seafood. Nasi goreng seafood. Air? Betul. Os 5 dengan santan. Wah. Nen. Order apa? Pak Kapau. Air? Premium. Air favourite? Okey. So macam biasa. Itu kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat makan guys. Bismillah. Pedas. Dia ada rasa kari-kari sikit. Lepas tu dia ada letak ni Thai basil ni. So rasa dia agak kuat lah Thai basil ni. Dia punya sup. Sup dia very light tapi masam. Orang yang suka masam-masam ni okey lah. Aku ni bukan penggemar masam. Macam daging ni besar-besar. So dia tak potong kecil-kecil. Mari kita try daging dia. Lembut tak? Dia sangat lembut. Sangat lembut. Tapi dia untuk aku terlalu masam. Terlalu masam. Dan dia pedas. Memang pedas. Jadi aku nak enjoy the food dulu. Alright. Okay, dah habis makan lah. Alhamdulillah kenyang, sedap. Tapi pandangan peribadi aku, dari segi harga dan lokasi dia kurang berbaloi sebab dia agak pricey. Itu pandangan peribadi aku lah. Kalau korang tak pernah try, korang kena try dululah. Sebab tekak orang berbeza. So mari kita tengok pendapat orang lain pula. Let's go. Ini apa? Sedap ke tidak? Aku nak Sedap. sedap. Okay. Sedap sebab dia recommend kedai ni. Saya So suka dia ikan dia. tekak dia kata sedap. Okey. Menurut tekak saya, okey lah, sedap. Nasi goreng dia sedap. Ikan dia sedap. Tengok. Settle. Sontam dia pun okey. Itu je. Naila. Untuk Nat pula nak order nasi goreng ketam. Nasi goreng dia sedap. And sup dia to me sedap. Sebab saya memang suka sup yang masam-masam. Even tom yum pun saya suka masam. Tu abang tekak dia memang tak suka benda yang masam-masam sangat. So tapi macam abang kata, with the price you can get rasa yang lebih sedap. Macam tu. Okay, kita tunggu Nel kejap lagi. Walaupun dia menyorok, dia dah kembali. Teng-teng, pusing-pusing kamera sekarang, pusing-pusing. Nel jangan cuba pura nak balik Mari aku kejar dia. Tunggu sekejap. Mari kita kejar dia. Mari kita kejar dia. Mari kita kejar dia. Cepat kita kejar dia. Kita kejar. Anda jangan ingat anda dapat lari. Apakah pendapat anda? Sedap ke tak? Sedap. Itu je. Okey lah, boleh lah. So kalau korang datang Hadai, ada kenderaan sendiri, boleh lah datang sini. Jom makan sebab dia jauh sikit daripada town area. Sekarang aku dekat Central Hat Nyai. Kalau korang datang sini, korang kena cuba ni. So dia ada original Thai tea, macam flavor, green tea, coffee, taro. Aku ambil original. So every time aku datang sini aku akan cuba ni. Korang kena cuba. Okay, aku baru je lepas shopping dekat Boots ni tadi. Ni antara pot wajib kalau korang datang Hat Nyai. So tak banyak pun beli.
Ni je. Kita ada mandian, boots. Lepas tu ada ni cleansing wipes. Ada ni apa Cook Kang Teng So Ko Pai. Thailand. Dettol. Lepas tu ada lagi ni lip balm. Macam-macam. Banyak lah. Banyak barang. Ni sedut. So korang yang first time datang Anyai ataupun yang tak tahu pasal kewujudan boots ni, boleh singgah. Macam-macam ada. Yang penting murah dan best. Jom. Guys, sekarang aku berada di Florida Night Market. So kita repeat dekat Florida Night Market sebab last time masa kita orang datang kita orang demam. So now kita tak demam, kita nak rasa makanan yang ada dekat Florida Night Market. So kalau korang yang tak pernah sampai dekat sini, salah satu pasar dekat Anyai yang kebanyakan menjual adalah Muslim. So banyak gila makanan halal. Let's explore sama-sama. Let's go. Hari ni saya tak demam. So saya nak makan macam-macam. Tapi saya makan apa? Taro ball je. So kita orang dua orang demam. So kita orang tak makan sangat. Tapi hari ni saya nak order dia punya laksa siam. Sebab hari tu kawan-kawan kaki travel kata sedap. Mana dia? Jom. Dia apa? Laksa siam. Dah berdarah. Ya, sebab air masuk. Cili pun. So kita pilih ni semua, kita sumbat dalam ni. Ada? Ini apa? Pulut. Kalau ayam pulut sedap. Ni? Yang ni? Ayam pulut. Tu depa udang. Mana udang? Ni? Kalau nak cari jarak. Ni ayam bulat. Ni sedap. Okey, dua je lah. Awak nak? So ni tadi berapa? 10? 5? 20? 20? Satu berapa? Satu berapa kak? Biji 10 baht. Satu biji 10 baht. Ya, 10 biji satu. Makan main-main pun boleh. Makan Dia ada apa? Ada cicah sos? risau sini ni asam buah. Okey. Makan saja pun ada rasa dah. 10 baht. Saya dah. Guys, aku repeat lagi sekali omelette yang aku pernah order hari tu. Macam dalam video sebelum ni aku tunjuk yang korang boleh pilih dia punya feel tu, ikan lah, ayam lah, paste whatsoever yang aku tunjuk tadi dalam video, dan dia akan masuk ke dalam omelette ni, makan dengan nasi putih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari tu aku rasa sedap, so that's why aku repeat lah. Simple je,
Harga dia 28 baht je. Telur dadah yang banyak isi ni 28 baht. Kat Malaysia kau dapat apa? RM2.80? Makan bodoh gitu je. Tak ada salt, tak ada sup. Sedap. Nak ada order. Taruh bol. Laksa siam. Dan tadi ni donut prawn. First time. So aku terus berhenti, aku nak try donut prawn. Lepas tu ni Thailand punya cucuk-cucuk tu aku beli dalam 3 batang, 3 cucuk. So itu saja. Jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita dah settle dinner dekat Florida Night Market. Kalau korang masih tercari-cari kat mana nak try street food, boleh datang sini, Florida Night Market. Ataupun korang boleh tengok dekat video kita orang yang sebelum ni, ada Hat Nyai Nai dan juga Clock Tower. Dekat sana pun banyak gila makanan halal, Muslim, local. So korang boleh datang. Kalau nak tahu dekat mana, tengok dekat video yang sebelum ni guys. Okay, hari ni kita wrap up dekat sini. Dah penat, kita nak check in hotel, nak balik hotel. Ciao.